Mari kita teliti hukum 15 yang bertajuk Hancurkan Musuhmu Sepenuhnya. Ini adalah salah satu bab yang paling keras dan tegas dalam soal strategi kuasa, jadi aku huraikan secara mendalam dalam bentuk penceritaan. Prinsip utama hukum ini adalah amaran bahawa belas kasihan dalam peperangan atau persaingan sebenarnya adalah satu bentuk kelemahan yang berbahaya. Jika anda mempunyai musuh yang mengancam kedudukan anda tidak boleh berhenti di tengah jalan atau sekadar memberi mereka pengajaran. Masalah dengan membiarkan musuh hidup atau membiarkan mereka mempunyai peluang untuk pulih adalah mereka akan menyimpan dendam yang sangat mendalam. Ibarat bara api yang kecil, jika tidak dipadamkan sepenuhnya, ia akan ditiup angin, menyala semula dan akhirnya membakar seluruh rumah anda. Musuh yang dibiarkan hidup hanya menunggu masa yang sesuai untuk membalas dendam dengan lebih kejam. Sejarah China memberikan pengajaran yang sangat jelas melalui persaingan antara He Xiangyu dan Liu Pang. He Xiangyu adalah seorang pahlawan bangsawan yang gagah tetapi terlalu mementingkan maruah dan sering berasa kasihan pada saat kritikal. Sebaliknya, Liu Pang hanyalah seorang petani yang licik. Berkali-kali He Xiangyu mempunyai peluang untuk membunuh Liu Pang, tetapi setiap kali itu juga dia teragak-agak kerana mahu menunjukkan sifat pemberani yang budiman. Akibatnya, Liu Pang berjaya melarikan diri, mengumpul kekuatan semula dan akhirnya memburu He Xiangyu sehingga pahlawan besar itu terpaksa membunuh diri. Liu Pang tidak mengulangi kesilapan yang sama. Dia memastikan seluruh pengaruh Xiangyu dihapuskan supaya dia boleh mengasaskan dinasti Han tanpa gangguan. Bab ini juga menceritakan tentang ketabahan dan kekejaman permaisuri Wu dari China. Sebagai seorang wanita dalam sistem yang didominasi lelaki, dia tahu bahawa dia tidak mempunyai ruang untuk kesilapan. Setiap kali dia menyingkirkan pesaing, sama ada isteri kaisar yang lain atau menteri yang menentangnya, dia tidak hanya membuang mereka dari istana, tetapi memastikan mereka dan seluruh keluarga mereka dihapuskan. Dia memahami bahawa jika dia membiarkan walaupun seorang ahli keluarga musuhnya hidup, individu itu akan membesar dengan cita-cita untuk menjatuhkannya suatu hari nanti. Walaupun kedengaran kejam, pemerintahan Permaisuri Wu menjadi antara yang paling stabil dan lama dalam sejarah China kerana dia tidak meninggalkan sebarang bara api di belakangnya. Kunci utama kuasa dalam bab ini adalah tentang psikologi dendam. Apabila anda mengalahkan seseorang tetapi membiarkan mereka mempunyai maruah atau harta yang tersisa, mereka akan menggunakan sisa tersebut sebagai pemangkin untuk bangkit semula. Namun, jika anda menghancurkan mereka sehingga ke akar umbi, secara fizikal, kewangan dan semangat, mereka tidak akan mempunyai apa-apa lagi untuk dijadikan asas perjuangan. Ini bukan bermaksud anda perlu menjadi pembunuh, tetapi dalam konteks moden, ia bermaksud menyingkirkan pengaruh musuh sepenuhnya dari organisasi atau pasaran, sehingga mereka tidak lagi mempunyai kuasa untuk melawan balik. Sebagai penutup, bab ini menekankan bahawa perdamaian hanya boleh berlaku apabila salah satu pihak sudah tidak lagi mempunyai taring untuk menggigit. Jika anda memilih untuk berlembut dengan musuh yang masih mempunyai potensi, anda sebenarnya sedang menempah maut sendiri. Seperti kata Jeneral Spanyol Ramon Maria Narvaez, apabila ditanya sama ada dia memaafkan musuhnya di saat kematiannya, dia menjawab dengan tenang bahawa dia tidak perlu memaafkan sesiapa kerana dia telah menembak mati kesemuanya. Strategi ini mungkin nampak ekstrim, tetapi bagi pemegang kuasa, ia adalah satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan jangka panjang.